Okey, assalamualaikum guys. Alamak. Okey guys, kita dah skru dah zinc kepada besi berlubang. Skru semua dah skru lah. Memang agak kuat dah lah. Cuma yang ni tak ada masalah. Nanti kita tampas selotip dulu. Yang mana berlubang-lubang tu kita tampas selotip dulu. Selepas tu kita akan letak kayu lah. Untuk alas atas dia punya luaran dia guys. Alamak. Okey ni guys, semua dah cantik lah. Ni pun yang ni kita letak kat sini, kita letak apa ni, kayu guys. Tu guys. Jadi lebih kukuh lah. Untuk dia punya buka ni kita biar dulu, sebab takut nanti kita letak alas kayu, tanpa kayu nanti susah nak agak lah dia punya tempat buka tu. Okey, ini kita ada beli kayu guys. Ni kayu pellet lah. Kayu pellet yang cantik tu guys. Itu dia. Nampak cantik kan? Ni sebatang kita beli berapa ringgit RM4 ke RM4.50 macam tu lah guys. Alamak, saya pun tak ingat lah. Saya ambil satu ikat terus guys. Satu ikat ni ada 10. Yang ni yang besar sikit lah. Tu 1 inci kali 2 inci ni. Yang ni kita nak buat untuk brooder box guys. Sebab brooder box kita tak ada lagi guys. Hari tu kita bagi orang guys brooder box kita. Kita buat yang cantik punya lah. Okay, yang ni kita pakai yang ni dululah untuk tampal kat sini guys. Kasih cantik. Sure guys, kita ukur guys. Kalau ikutkan dia satu kaki guys, tapi kita ambil 13 inci guys, supaya dia ada lebihan sikit lah kat sini. Supaya dari tepi tu nampak macam bumbung lah. Alamak guys. Okay guys, kita dah potong sekeping. Kita tengok terkurang 1 mm guys. 2 mm kot. Tak apalah, kita follow je kayu ni. Cantik dah tu guys. Okay, kita macam tu guys, dia akan terkeluar lah sikit. Okay guys, cantik dah ni guys. Saya memang ada mesin kayu lah. Banyak lah jenis-jenis mesin kayu. Yang ni pemotong. Tu ada yang kecilnya. Yang ni sander. Sebab saya buat apa ni, frame guys. Frame untuk Islamik punya lah. Frame Islamik. Ni yang ni kayu ni untuk, memang untuk ni lah, satu ni. Okey guys, kita dah siap potong yang atas guys. Saya tak sangka dan jangka apa ni, kayu ni tepat-tepat. Dia adalah lebih sikit dalam 3 mm tepi kanan dan tepi kiri guys. Kan cantik kan tu guys. Baru macam ni. Okey, ini baru reban guys. Nanti kita potong dulu guys. Kasih masuk-masuk dulu. Lepas tu baru kita shellac lah. Alamak, ini baru atas guys. Dah macam 20 bintang guys. Alamak. Okay guys, kita buat yang sini pula guys. Tu dia guys. Okay, yang ni ikut tepi dia lah. Okay, memang kita bagi lebih sikit dengan atap dia, supaya nanti baru kita ukur untuk dia punya angle dia lah. Macam tu guys.
Cantik dah ni guys. Saya pun tak jangka macam mana kayu ni boleh cukup-cukup lah dia punya ni. Dengan lebar kita punya reban tu kan. Telur, kita punya box telur. Tu. Cukup-cukup guys. Halamak. Yang dekat sini kita akan potong lah. Potong tu. Potong dekat sini L. Macam tu kan, dia akan jadi L lah, macam tu. Terbaik guys. Saya tak buat sampai habis supaya kayu kayu pine, pellet pine ni mahal guys. Ringan dan mahal lah. Saya memang suka kayu ni, dia ringan. Yang bawah tu kita pakai kayu meranti guys. Meranti guys. Meranti ni orang buat rumah tu lah. Orang buat shielding tu kan. Okey, kayu meranti ni murah daripada kayu pine. Kayu pine ni memang mahal guys, sebab dia pine kan. Kayu apple ya kot. Dia urat dia cantik guys. Tu. Urat dia cantik guys. So kita yang selebihnya kita pakai kayu meranti lah. Kayu balau ke meranti ke, yang tu murah je guys. Nanti kita cari yang sama besar dengan ni untuk kayu balau atau kayu meranti guys. Okey guys, kita sambung kerja guys. Halamak. Apa nak cakap guys, saya tak suka sangat lah pakai kayu meranti atau kayu balau sebab dia keras guys. Keras, sangat-sangat keras guys. Kita kalau guna skru patah guys. Skru pun patah guys. Kalau kita nak kena skru tu, kena drill dulu, bagi berlubang, lepas tu kita skru. Tapi itu pun drill tu pun boleh patah guys. Sangat keras. Jadi yang tu lah kayu macam meranti, balau, dia pakai paku guys. Dia ketuk terus masuk. Kalau yang macam ni dia lembut sikit. Lembut ni pun masalah juga guys. Kita kena drill dulu, lepas tu kita skru. Macam tu guys. Tapi yang part yang ni saya tak nak lah pakai apa-apa skru ke. Kita gam saja guys, supaya nampak lebih stylo sikit lah. Tak ada skru. Halamak guys. Okey guys, kita dah potong angle dia guys. Nampak cantik guys. Lepas tu kita akan potong dekat sini lah, area sini pula. Okey guys, kita sander dulu guys. Dari macam ni ada tajam, kita akan sand sampai bersih guys. Okey guys. Kayu ni sebenarnya hobi saya guys. Saya suka buat craft. Jadi sebelum ni saya buat kulit guys. Lepas tu saya ingat saya nak buat kembalilah kulit punya macam dompet, tali pinggang. Dulu saya ada buat. Sekarang saya nak buat balik lah. Macam tu guys. Hobi saya memang suka craft tangan lah. Ini bukan kerja pertama saya guys. Yang potong-potong, buat frame kan, semua tu. Ni sebenarnya hobi guys. Hobi saya mahal sikit lah. Kena beli mesin buat kayu apa semua. Macam-macam ada. Kompresor pun ada guys. Tu kompresor semua ada. Dah lengkap dah. Cuma saya nak beli table saw je guys. Table saw tu memang patutlah dibeli untuk potong kayu
kita potong kayu yang panjang lah. Contoh kayu 1x1 ni susah guys nak dapat. Walaupun kalau kayu meranti ke apa kan, lagi dah lah susah, lepas tu mahal, lepas tu guys. RM3, RM3.50, 8 kaki, 6 kaki kan. Rasanya 6 kaki RM3.50 kot. Sama mahal dengan kayu yang 2 kaki pula. Kayu betul lah. 1x1 inci, 6 kaki, RM3.50, macam tu lah. Sama mahal dengan kayu 2 inci 1x1. Harga dia sama je guys. Kalau ada teh besar tu memang boleh dapat 2 lah guys. 2 batang 1x1. Mungkin dia kecil sikit lah, tak sampai 1x1, 0.8 ke apa kan. Tapi macam tu lah guys. Kalau kita beli papan yang besar tu murah je guys. Dalam RM4 kan, 8 kaki, 10 kaki. Itulah, step besar tu memang patut dibelilah untuk yang buat craft-craft kayu macam ni lah. Alamak guys. Okey guys, kita sander dulu lah guys. Lepas tu kita tampal guys. Okey, selepas kita dah sand, ni contoh kayu. Lagi berkilat daripada kayu asal. Ni kayu yang dah sand lah guys. Alamak. Tu kita letak silikon guys, dekat lubang-lubang semua tu, supaya tak rosak lah besi kita, tak masuk air. Kita letak silikon dulu guys. Ni semua kita letak kat sini. Dekat skru-skru pun kita ada letak juga lah. Silikon yang kita guna adalah silikon ini guys, Bossman. Silikon ni untuk apa ni, tingkap ni guys. Tu yalah, untuk tahan hujan kita kena pakai silikon yang tahan hujan lah. Alamak guys. Okey guys, yang ni kita sambung esok lah guys. Kita kena cari selek lah, untuk lebih tahan lama kan. Kayu ni lembut, so kena hujan dia akan cepat rosak lah. Okey, kita akan sambung esok guys. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.